Hai semua, hari ni kita nak buat house tour. So ni adalah antara rumah sewa yang Nini ada. And rumah ni terletak dekat balik pulau Pulau Pinang. So jom kita tour. Memandangkan rumah ni baru je dikosongkan. So let's go. So ni rumah dia. Rumah ni ada 2 bilik. So masuk-masuk je kita ada ruang tamu. Okay, ni bilik pertama. Besar juga. Okay, and then kita pergi kepada bilik kedua. Sebelum masuk bilik kedua, kita ada satu arch ni. Arch ni memang design lama Dia memang orang kata evergreen punya design. Ni memang daripada rumah lama-lama pun dah ada. Sekarang dia datang balik trend. Ni dapur. So bahagian dapur ni, Ibu Nini kata ni dapur zaman dulu. Jom close up. Ni adalah para yang mana orang dulu-dulu kalau dia letak barang kat sini, air-air daripada pinggan tu semua akan jatuh kat sini. Nampak tak? Tapi sekarang ni, tak ada dah orang tak pakai lah macam ni kan. And then atas ni pula, kabinet built-in ada cicak. Terkejut. Okay, and then ada sinki. Okay, jom kita pergi bilik kedua. Okay, so ni bilik kedua kita. Okay, size dia, okay, standard size. And then kita pergi bilik air. So belakang ni kita ada 2 bilik air. So bilik air, satu ruang mandi. Inilah ruang mandi besar. And then kita ada tempat yayak. Tempat yayak kita kat sini. Okay, sini selalunya orang letak washing machine lah. So this is the house. Yang mana rumah ni Nini renovate 2 tahun lepas. So rumah ni memang rumah lama yang kita dah renovate. Renovate yang macam ni. And then ni dah orang keluar. Kita akan renovate balik. Cuma Nini tak tahu apa potential untuk rumah ni. Yang mana Nini tengah bermain-main lagi dalam fikiran. Sama ada nak bagi sewa ke. Ataupun nak bagi letak pekerja ke. Ataupun nak renovate dulu ke. Kita tak tahu. Sebab condition rumah ni okey. Tapi penyewa lepas dia macam kalau nampak kan. Ni tak tahu dia buat apa. Lepas tu yang ni, dia tampal. Tapi bila dia tampal-tampal kan, dia punya gam tu tak nice lah. And then ada lubang-lubang kat atas ni. Apa tak? So Nini involved dalam property investment ni sejak tahun 2020. Start dengan Nini renovate rumah ibu. Which is kita memang demolish all the house. And then kita naikkan daripada rumah teres yang dah lama. Jadi 3 tingkat. And then Nini start beli rumah and then flip houses dari rumah buruk ataupun rumah biasa and then kita bagi sewa ataupun first homestay business ini start tahun lepas, which is nanti Nini akan buat satu video khas yang kita akan buat house tour untuk homestay Nini. And rumah ni adalah sewa. So ada yang sewa, ada yang homestay. Sebab sewa memang dah tetap. Tapi kalau homestay is a business kan. So tu adalah antara dia lah. So if you suka this series yang macam ni, and then you suka tengok progress rumah, flip houses, jangan lupa follow and subscribe YouTube channel ni sebab ni akan post banyak lagi yang lebih longer version berbanding dengan TikTok. So, this is my YouTube channel. Until then, kita jumpa dalam episod seterusnya. Bye, annyeong!